Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Seri Haji Norizan Kazali, Tausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Tuan Zubi Ahmad, Speaker. Yang berhormat Datuk Tazah Siti Aisyah Ghazali, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Bandar, Kemiskinan, Pembangunan Insan. Yang berhormat Encik Wong Chia Zen, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang juga penyelaras Majlis Ketua Kampung, Kampung-Kampung Baru, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli Parlimen yang tak ada sesi boleh hadir pada petang ini, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Datuk Pegawai Kewangan Negeri, Datuk Muhammad Fauzi Mustafa Timbalan SUK, Pembangunan, Cik Yazlan Sunardi Yahya, Pegawai Daerah Baling, Pegawai-pegawai daerah, ada yang buka kuasa esok pun dah. Tapi hari ini dah mai dah. Terima kasih. Tahniah kepada rakan-rakan yang telah dilantik untuk menjadi pegawai daerah yang baru, daerah Yan, Cik Puat, Haji Puat, daerah Kubang Pasu, Puan Amirah, apa dia itu? Ada lagi insya-Allah bulan 5. Timbalan Nak Chancellor Yuni Syam, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan yang diraikan pada tahun ini, pengurusi dan Tausaha Majlis Ketua Kampung seluruh negeri Kedah. Ada Esko dan ahli yang berhormat kita yang ada program lain. Wahid Wahir, ada dialog dengan pesawah pasal mesin padi dan traktor yang menanggung kenaikan harga diesel. Bukan dia balik pasal dia orang lain nak dah. Dia Cik Nazri, Wabi Nazri. Dia habaq saya lah tadi. Saya kira abang tadi tak main pula. Dia pergi dialog pasal mesin ni padi dengan traktor. Naik harga minyak ni dia memang menyakitkan lah untuk pengusaha tu semua pasal dia tak dapat subsidi. YB Saleh balik mesyuarat rumah terbuka. YB mana balik dah? Apa rekod elok? Dekat-dekat ni. Saya dengar ucapan ketua-ketua parti lah. Ketua-ketua parti politik. PKR ke, UMNO ke, MCA. Semuanya bernada politik untuk menghadapi PRU. Kita belum lagi. Nampak mereka macam nak pergi dulu. Ada ketua parti yang mengajak ahli-ahli dia membuat keluarbiasaan. Kerana dia kata kalau tak buat yang luar biasa, 20 tahun akan datang, parti dia akan hilang. Akan ruyuk. Dia tak tahu lah pun ruyuk lah. Tak kena nanti 20 tahun lah. Perangai lama. Orang tak suka kita. Dengan keadaan langit terbuka, maklumat di hujung jari, kelaku depan mata, orang perhati, orang tengok. Tak lama tuan-tuan, ruyup. Sama dengan kita pun. Kalau kita ulang perangai yang sama, kelaku yang sama, duk buat sombong tak ketawa hala kan, no? Kita pun akan ruyup juga. Kalau tuan-tuan ruyup, saya pun ruyup lah. Saya ada di sini ni kerana ada sokongan dari bawah. Kalau rakyat tak sokong kita,
Bukan MKK je tak kerja. Dengan MB sekali jalan. Saya pun janganlah belagak sangat. Cakap lah elok-elok sikit pun kata. Tuan-tuan sekalian, cakap ni kena bagi orang faham. Ada orang cakap elok-elok bahasa bunga-bunga tapi siapa pun tak faham. Orang tu sedap dengar kan. Tak tahu dia kata apa. Ada orang gitu. Kita cakap bagi orang faham. Sampai ke hati dia. Sama dengan tuan-tuan juga. Cakap bagi orang faham. Kalau boleh jangan bagi orang marah. Saya ni pasal nak bagi orang faham, orang marah tu ikut suka dia. Marah pun marah nak buat guna. Hang tak faham, marah lah. Kalau hang faham, tak marah kat aku. Tuan-tuan sekalian, kita hadapi banyak cabaran. Sama dengan di pihak kerajaan, saya Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kanan Kerajaan, Esko, ADUN, ada cabaran juga yang sedang kita hadapi. Ni di UNISYAM ni kita nak buat asrama. 2,450 pelajar baru akan duduk di asrama tu. Kita buka tender Datuk Fauzi Mustafa, bahagian pembangunan Timbalan SUK, urus kerja-kerja ni. Bila tutup tender, minyak, harga minyak naik. Tuan-tuan sekalian, yang kita hadapi benda yang sama dengan LRA. Bila tutup tender LRA, COVID. Bila COVID, barang harga naik. Besi saja 4 kali. Pasal kelang katup. Production tak boleh buat. Barang yang ada semua melambung harga. Tapi pada masa itu, oleh kerana terdesak, maka projek jalan. Bila jalan ada yang sangkut lah. Kena bagi VOP. Bagi EOT. EOT 4-5 kali lah. Tambah masa. Jadi lambatlah siap. Sambil duk tambah masa, sambil duk tambah harga. Jadi projek yang kita kendalikan sepenuhnya ni, kita tak maulah jadi lagu tu. Oleh kerana tender baru tutup, masih ada ruang untuk dinilai semula. Maka saya serahkan Datuk Fauzi lah. Buat lagu melambung Datuk. Jangan kita mula esok, kontraktor tu lari. Pasal harga minyak naik, dia pun tak tahan. Dia kata daripada aku rugi, baik aku cabut. Cabut, dia boleh buka syarikat lain. Kalau dia rugi, dia berbungkui. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang sedang ada di depan kita akibat daripada kenaikan harga minyak. Tuan-tuan sekalian, ada 3 faktor. Saya duk tunggu tuan-tuan mai tadi, dia bagi saya bilik tu di bangunan Chancellery tu. Di bilik tu ada buku 3 biji. Ada saya buka hak tebal sekali. Buku tu dilarang dijual di Amerika Selatan. Restricted dia tulis itu. Tak boleh dijual di Amerika Selatan. Maka di Amerika Syarikat boleh lah. Dibuka-buka kena bahagian keruntuhan pasaran. Macam kita ni lah. Market kita orang ramai. Kita jual servis. Kita tak ambil duit. Kita ambil sokongan. Market kita semua orang. Market tu boleh runtuh. Hak saya kata ruyuk tadi tu runtuh tu lah. Market mereka tu dah runtuh dah. Mereka sedang cari market baru. Mereka sedang memberi jenama baru. Bina MS semula. Tapi orang tu juga. Cuma pergi buat mata tak bagi kedut je. Orang sama. Pergi tarik di Korea bagi jadi cekang. Orang-orang tu juga. Tu market dia dah runtuh. Ada 3 faktor buku tu kata. Yang menyebabkan market kita runtuh. Yang pertama sekali monopoli kuasa. Terlalu monopoli kuasa tak boleh. Sebab tu tuan-tuan kita jadi MKK kita ada setiausaha. Hari ni kita bawa setiausaha kita mai. Lepas tu kita ada jawatan kuasa. Jadi tuan-tuan nak buat keputusan apa janganlah veto. Di tempat kita tu orang bukan semacam kita semua.
Kepala lain-lain. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Tambahlah rambut tak sama hitam lah. Tua-tua tu semua putih. Rambut. Kali dengan misai, kali dengan kenin. Putih. Terlalu monopoli. Monopoli kuasa akan menyebabkan kita buat keputusan tak timbang orang. Jadi market yang macam kita ni kena ambil semua pertimbangan. Jadi ambil lah. Tak usah jawatan kuasa kita ni bincang mesyuarat elok-elok. Jalan mana kita nak buat dulu dalam kampung kita ni. Ni duk kira jalan hak pergi rumah dia. Jalan rumah lain tak buat. 3 hari orang maki dia lah. Jalan siap patutlah. Monopoli kuasa lagu tu tak boleh. Panggil jawatan kuasa, bincang elok-elok, tang mana dulu kita nak buat. Kok mana nak ganti dulu. Rumah siapa kita nak repair dulu. Kita ada repair rumah terlepas tuan-tuan 884 buah. Repair rumah orang kampung. Jadi MKK Tok Ngulu ni lah pergi cari. Hak mana patut didulukan. Ada orang kata, kalau dia pilih adik-beradik dia, kita boykot dia. Tapi adik-beradik dia, daif sungguh. Lagu mana kita nak defend. Nak menghadapi bantahan orang, tanggapan salah orang. Tuan-tuan sekalian, kalau adik-beradik dia susah sungguh, kerana dia adik-beradik dengan MKK, jadi tak bagi repair rumah. Tu zalim. Tapi kalau repair, orang kata pilih kasih. Lagu mana nak buat? Jangan monopoli kuasa. Buatlah mesyuarat, putus elok-elok, bagilah. Apa yang patut, pergi repair yang sewajarnya. Yang kedua, external factor. External factor ni faktor yang kita tak boleh kontrol. Macam perang lah ni lah. Kita duduk jalan elok-elok, tiba-tiba Amerika pergi serang Iran, harga minyak naik. Mereka lah kata. Yang saya tahu, harga minyak kita duk pakai ni minyak hak dulu. Masa tu tak perang lagi. Sama Thailand. Di Banak Baru dia pergi Siam 2-3 hari lepas. Dia naik motor. Kita pun duk bincang ni, ada minyak tak ada minyak di Siam. Mereka duk tunjuk ke media sosial, beratok di stesen minyak. Mereka kata minyak tak ada. Seorang boleh boh 50 bat. RM5 ya, RM4 lebih. RM6. Pipi tanya mereka, bukan minyak tak ada. Mereka duk tengok harga. Jual sikit dulu pasal nak simpan stok tu. Harga nak naik. Jadi mereka tak jual. Kalau ni dah harga naik, pakat jual. Berdedam lah. Minyak banyak rupanya. Minyak sama di kita, tempat kita pun minyak stok ada. Tapi duk tengok harga. Boh RM6, berjabu minyak keluar. Lepas tu dia marah kita berimpun minyak subsidi. Saya pun kena marah juga. Adinda Nurul marah. Saya abang Adinda Nurul pergi jaga rumah tangga hang lu. Hang punya berkeling dengan refugee satu negara ni selera. Berebut jawatan timbalan presiden. Kawan tu pun kalah meratus hari. Saya makan popcorn tengok. Tak kena buat apa. Suruh refugee yang cakap. Dulu saya marah kat dia, lalu ni saya suka lah. Dulu dia cakap, saya suka kuih darai. Saya pun suka kat you sekarang. Pasal dia tolong kita. Habis dia punggah. Yang ketiga, imperfect information. Maklumat tak betul. Pasaran akan runtuh. Dulu Datuk Seri Najib pernah menang di Pekan. Pernah menang 200 undi. Pekan ni, oleh kerana Datuk Seri Najib ni dia pernah jadi Menteri Pertahanan. Ni cerita bukan cerita politik, cerita realiti. Maka dibuatlah kem-kem askar untuk memberi fixed deposit kepada undi. Zaman dulu askar bukan dia pangkah sendiri, bos dia pangkah. Bos dia lantik 2-3 orang, undi kawan tu seorang je. Hak lain tu duduk operasi, duduk atas kapal, duduk mana-mana bukan mangkah pun. Adalah jeneral-jeneral yang berhenti cerita. Dulu mereka lah tolong pangkah. Jadi, siapa yang jadi Menteri Pertahanan, tuan-tuan perhati tengok. Tempat dia mesti ada kem tentera. Salah guna kuasa. Untuk jamin survival politik,
dibuat kem tentera, askar tu akan undi dia. Saya biasa kena tanding di Belantik tahun 2008. Di Belantik ada kem gubir. Kapasiti kem gubir 50 orang. Tapi setahun saya bertanding, kapasiti pengundi kem gubir 1,031 orang. Mereka bukan duduk situ. Mereka duduk di kem Sungai Layak dan di Greek. Kem Askar Wataniah Greek dan kem Sungai Layak. Mengundi di Greek, mengundi di Sungai Layak, beg tu bawa kira di Belantik. 1,031 orang. Saya kena. Kalah 252 undi. Kalau tak ada askar tu, saya jadi adun awal pada tuan-tuan ni semua. Tapi dah mereka buat kerja lagu tu. Datuk Seri Najib menang 200 undi. Dia pun terkejut. Bising pada masa tu kerana information tak betul. Dia kata kalau silap-silap bulan 200 tu boleh hilang. Hilang 101 undi. Datuk Seri Najib kalah. Ha? Bukan gaduh hilang 200. Hilang 101 ya. Information tak betul. Jadi tuan-tuan, untuk mengelak pasaran kita runtuh, information kena betul. Tuan-tuan jangan habaq kat Tok Ngulu benda-benda tak betul. Tok Ngulu ni dia betul kan. Apa habaq aku tu dia percaya. Abang tengok muka Ngulu, mana ada muka tak betul. Semua innocent ni Tok Ngulu kan. Hak buah pun ada lah juga. Tok Ngulu, semua betul-betul lurus. Baik-baik semua. Hampa jangan bagi information tak betul. Bagi information yang betul. Maklumat yang tepat. Lepas tu kita jadi ketua. Jangan dengar seorang tu je. Bahaya. Pasal dia ada kecenderungan. Dia kata aku habaq apa semua dia pakai. Lah hari ni aku nak habaq hak lain pula. Kecoh dah sikit. Habis kita. Saya kerja dengan Ustaz Zizan. Ustaz Zizan ni dia marah kalau handphone tak di luar. Handphone dia kata. Telefon tangan. Jadi hang kena genggam. Indonesia kata telefon genggam. Kita pakai bahasa orang putih handphone lah. Telefon tangan. Kita habaq telefon tinggal dalam kereta, tinggal atas meja, tinggal di rumah. Hantar nama dia handphone. Hantar tak? Tahu. Hand tu hantar apa? Tangan. Ha, kena tak di tangan. Oh, ya kah? Dia tak tahu kita berak semayang, tak boleh pegang handphone. Ya, bos nak marah kan lah. Patah ikut dah tu. Kita pun dengar je lah. Tapi betul. Kita aku telefon hang sehari tak angkat. Padahal sekali lah. Dia nak beri kita rasa bersalah tu teruk kan lah. Aku telefon hang sehari tak angkat. Pergi tengok miss call satu. Dia akan cross check semua information yang saya bagi. Saya pun tiap-tiap kali dapat telefon tu macam malaikat maut telefon tu. Apa pula dia nak tanya tengah duk dering tu, duk fikir ai. Aku nak kecoh apa? Apa dia nak tanya ni soalan nak mail aku mana ni? Angkat bila? Angkat kena. Kita jawab. Bagi satu maklumat. Dia dah ada 3 atau 4 maklumat yang dia call sebelum call kita. Jadi keputusan dia jarang salah. Pasal dia tak dengar seorang je. Kita pun kena macam tu. Jangan sampai orang kampung kita kata MKK tu. Duk kira tanya Haji Yusof tu je lah. Tanya kontor-kontor kata apa semua pakai. Kita ni habaq buih mulut dah. Tak mau dengar. Ni, mi Tok Pin. Tok Ngulu. Saya pergi kat Lok Nan baru ni. Mi dolah. Tok Ngulu, Lok Nan. Mereka pun duk mengadu saya macam, Lok Nan baru pergi sekali tu. Pergi Kang Nuri. Dia berimpun cerita pasal jalan. Kok tu tak betul, kok ni tak kena. Saya tanya, Tok Ngulu apa nama apa? Mi dolah. Saya aku telefon dia. Telefon mi dolah tu. Ha. Hampir buat mi dolah. Tak buat siap. Esok pergi Nuri kata aku pula. Informasi kita kalau boleh cross check. Tiap-tiap orang yang main habaq belum tentu betul.
Seorang yang cerita tu mungkin ada kepentingan ke, ada pandangan dia sendiri. Dan pandangan orang lain pun ada. Jadi kena tanya banyak orang. Ambil pandangan daripada orang lain. InsyaAllah kita tak salah. Sebab kalau kita tak kena dengan kawan tu, ada orang yang kena dengan kita. Kawan tu rasa tak seronok dengan keputusan yang kita buat. Tapi ada orang yang seronok. Mungkin yang seronok tu 5-6 orang, yang tak seronok 1 je. Jadi kena berhati-hati dengan maklumat. Pastikan yang kita pertimbang, yang kita ambil adalah yang paling munasabah. Tepat, benar. Baru market kita tak rosak. Ni baru nak masuk hak debat tu ni. Hak tak sah, hak terbaca lah atas meja. Sesuai lah dengan kita ni. Supaya market kita tak runtuh. Pertama sekali, syukur kehadap Allah SWT. Masuk tengah dah. Yang telah memberi keizinan kepada kita untuk berhimpun pada petang ni. Oleh kerana masih dalam mood raya, banyak tu orang jemput pergi majlis raya. Saya minta maaf yang tak dan saya tak dan pergi, memang saya tak pergi. Tak dan. Pasal yang pun buat raya. Kadang sama sehari dengan orang lain. Lepas tu jamaah raya ni dalam sebulan Syawal ni ya. Ada hak langkah keluar Syawal pun ada panggil tak. Kata ni raya pun. Aidilfitri habis lah. Ni nak masuk bulan lain dah hantar hang ni. Saya ucap selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Oh ni. Tadi DO saya habak 2 orang ya. Kita ada pegawai daerah Kubang Pasu, Datuk Muhammad Mahzi Ibrahim bertukar menjadi timbalan setiausaha kerajaan pengurusan. Ucap tahniah kepada Datuk Mahzi. DO Yan yang dipuat pergi ganti dia tu, dia pergi jadi timbalan pengurus besar LADA. Haji Ahmad Zanim. Ni wanita-wanita besi. Orang perempuan boleh jadi DO ni ke wanita besi. Kita ada Kak Tun, ada Tazah Aisyah. Dulu ada Datuk Suraya. Saya bak orang perempuan riang jantan. Orang perempuan tapi riang dia jantan. Dia boleh mengurus macam-macam. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucap tahniah kepada semua pegawai yang dinaikkan pangkat ke jawatan yang lebih kanan, lebih tinggi. Semoga terus maju jaya pada masa depan. Saya ucap terima kasih juga kepada pejabat Datuk Yang Berhormat Datuk Siti Aisyah yang telah menguruskan pertemuan kita pada petang ini. Bukan senang tuan-tuan nak urus 2,400 orang lebih. MKK dan setiausaha. Ada lagi jawatankuasa kita. Tak senang. Rumit. Cuma saya nasihat kepada rakan-rakan, ahli-ahli yang berhormat. Janganlah tukar MKK kerak sangat. MKK tu bantah dia sikit, dia tukar. Ini pasaran boleh runtuh juga. Kita bukan ada orang lain dah. Mereka ni ya duduk dengan kita. Kadang-kadang ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi kebanyakannya sukalah. Dia datang menyokong perjuangan kita, duduk dengan kita. Kita lawan dalam bahagian, dalam parti dia tak sokong kita. Mari selesai masalah tu, kita pun pecat dia ganti orang lain. Esok main pilihan raya, dia pun ada kausa undi. Daripada duduk sokong kita elok-elok, dia pangkah orang lain. Jahanam kita. Jadi tak payahlah pergi duduk tukar MKK tengah-tengah jalan ni. Tunggulah habis penggai esok, tukarlah. Baru dia pasaran tak runtuh. Tapi tuan-tuan nak kalah kah buat pergi ya, ikut suka hampa. Kita sokong orang tu pasal dia betul, kan? Pasal dia benar dengan hakikat perjuangan. Dia betul. Kita sokong dia. Kalau dia tak betul, kita sokong lain pula. Kita sokong dia bukan pasal dia duk bagi duit kita, dia larat nak bagi banyak mana, dia pun tak cukup.
Pasal dia benar. Dan kita tumpang menyokong kebenaran ni dapat pahala. Walaupun elong kita tak banyak kan. Pahala tu lah banyak. Tuan-tuan nak pahala kan nak duit? Nak dua-dua. Saya pun nak dua-dua. Ada. Hampa tak dapat air. Saya nak kalau boleh nak 3. Tuan-tuan adalah jambatan antara kerajaan dan orang ramai. Di samping tuan-tuan ada wakil rakyat, ada Tok Ngulu, ada Esko, ada Menteri Besar yang kita bekerja bersama-sama untuk memberi servis perkhidmatan yang paling baik sekali kepada rakyat negeri Kedah. Yang hujung sekali itu tuan-tuan lah. Yang jauh sikit itu saya. Kalau kena godam, tuan-tuan dulu. Tapi jarang orang buat konten di medsos hantam MKK. Tapi saya hari-hari kena. Kadang-kadang kerana maklumat tak sampai. Kita MKK bukan saja nak selesai masalah orang. Kita juga nak sampaikan maklumat kerjaan kepada orang ramai. Jadi maklumat kena ada. Kalau kita tak ada maklumat apa, MKK handphone skrin pecah gelak gelemat. Tak tahu apa. Harap kebunyi ya. Dia cam. Ni bini aku. Dia cam drink, nada drink. Skrin gelak gelemat lah. Ada MKK tu, saya duk tanya, ni line hijau 8 line ni beli di mana? Skrin handphone tu ada line penuh. Bini hempuk di dinding tu. Pengalaman ada kan? Tak tahu handphone makan dinding. Duk kacau orang lagi. Kita ada semua maklumat kita ni di UBDA. Di Urustia Penerangan Deraman tu. Kemudian di TikTok ramai orang dah. Di TV Kedah. Ada lah ni. Lepas tu pun tu, aduk tekat gambar tu, pakai ngakot baca berita. Dia kerja juga gambar. Baca berita sedap kan main kalau TV3 buat tu, saya nak suruh dia pergi ya. Baca berita. Banyak maklumat. Jadi tuan-tuan MKK, bukan saja bawa maklumat daripada bawah ke atas. Habak kat mengulu, habak kat rakyat ni. Ambil juga maklumat negeri sampai ke bawah. Supaya orang tahu. Masalah orang yang duk marah kita ni, pasal dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak marah kita, dia sayang kita insya-Allah. Apa yang telah dibuat. Oh ni masalah yang saya baca rekod. Saya ada data. Tahun lepas, menjelang hari raya, akaun yang terjejas 094. Lebih tinggi. Tahun ni 075. Jadi saya kata menjelang hari raya tahun ni, masalah ayat telah berkurangan. Telah dapat diatasi. Pasal data tu lah. Dia duk kira ayat rumah dia. Dia kira dia seorang yang pakai ayat di rumah ni, di dunia ni. Dia kata MB muhung, ayat tak selesai. Saya ambil seluruh negeri Kedah ni, 640,000 akaun. Jumlah akaun terjejas 075. Tahun lepas 09. Jadi rendah dah lah. Dah dapat diatasi sebahagiannya. Jadi tuan-tuan, selain kita selesaikan masalah ni, kita juga bawa maklumat daripada kerajaan untuk orang ramai tahu. Ada tempat-tempat yang lagu mana buat pun tak akan selesai. Sebab infrastruktur yang utama belum siap. Itu kena sabar. Walaupun ayat tak ada, kita nak kena kata sabar. Akan settle insya-Allah. Terutama di Kuala Kedah, kalau siap pipe dulu pelubang tu, LRA pelubang ni, dia tak semesti siap logi baru ada ayak. Tak, lo ni ada ayak lebihan. Cuma pipe kita slow. Sebab dia punya cabang-cabang. Dia pun tap di pipe utama tu terlalu banyak pergi ke taman-taman. Jadi tekanan drop. Bila ada pipe baru, LRA pelubang ni dia ada satu buat logi.
satu tanam paip. Saya kata bagi siap paip dulu untuk Pida dan Kuala Kedah. Jadi kalau siap paip baru tu, tekanan akan stabil. Dan air lebihan yang diproses, dirawat, diloji sedia ada adalah boleh lalu kot paip tu. Ni hari-hari kita pick up lah guna nak pergi cepat. Maklumat yang macam ni kena sampai kepada orang. Cuma nak kena sabar sikit lah. Pasal projek ni ratus-ratus juta lah. Pelubang ni 431 juta hutang. Tak cukup lagi. Dia kata kalau nak siap, ngam-ngam 460 lebih. Tahun ni kita mohon sikit lagi hutang tu untuk ditambah. InsyaAllah kalau tak selesai tahun ni, InsyaAllah tahun ni juga. Tak berani tahun depan lah, makan marah. InsyaAllah tahun ni tuan-tuan. Kita usaha sungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian, kita gagaskan negeri ini Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Jadi saya faham dah, semua MKK, kita MKK, tak boleh kira parti, tak boleh kira latar belakang, tak boleh kira kaum. Kita kena servis sebaik-baiknya seperti yang kita slogankan. Ada orang cakap terang-terang, dia allergic warna hijau. Ada. Saya dengar banyak kali lah. Kita jangan buat lagu tu tuan-tuan. Kita tak allergic kalau apa pun. Ikut suka hampa lah duk kalau apa pun. Hampa akan dapat servis daripada kami. Seperti mana anda adalah kami. Boleh tuan-tuan? Kita tak ada allergic warna. Hari ni tengok baju. Merah dah, biru dah, hijau dah. Dia orang nak suka atau nak meluat kita ni bukan pasal baju tu. Bukan pasal color baju kita. Pasal kelaku kita, perangai kita. Anda buat perangai 30-40 tahun dulu. Walaupun hampir tarik mata bagi cekang. Orang tahu hang siapa. Tak usahlah duk tipu orang banyak. Orang reti, orang pun cerdik juga. Kita servis, tak kira latar belakang, tak kira color, tak kira warna. Kita pakai baju pun tak kira. Saya patut pakai warna hijau lah tak? Saya pakai warna merah. Pasal sikap. Aku janji untuk memberi perkhidmatan. Bukan duduk di warna baju saya. Duduk di sini, dalam hati. Tanggungjawab kita. Sama dengan tuan-tuan MKK. Sekarang ni projek-projek ICU. Masa PMI di Kulim baru ni saya kata, projek-projek ICU patut pergi ke pejabat daerah. Kerana di pejabat daerah, kita ada struktur pentadbiran, pengurusan, mengendalikan projek-projek ni teratur lah. Daripada DO sampai ke bawah, semua kita ada. Mereka nak pakai ICU. Pergi pejabat ICU dia nak bukit tu, lepas tu nak lantik pegawai ICU di daerah-daerah. Nak lantik macam DO ni lah, Cik Yazlan ni. Yazlan ni N54. ICU nak lantik DO tu 41. Lagu mana nak kerja? Struktur mereka apa? Garisan pertanggungjawaban ICU. Pergi kot mana? Kona? Putih-putih, sama-sama tak tahulah kot mana pergi. Saya kata bila nak siap projek apa, saya cadangkan hari ni. Depan Perdana Menteri. Projek ICU hantar pergi pejabat daerah, bagi pejabat daerah hurui. Tak tahu berani buat ke tak. Tapi itu yang sepatutnya. Jadi dia turun. ICU pergi kot JKK lah kot. JKK pun tahulah gaji yang mahal, jangan melawak kan. Dah saya tak kata aku tu melawak aja. Tapi betul lah. Walaupun ICU dia mengurus projek-projek kajian persekutuan. Kajian persekutuan ni kuasa dia besar, agensi dia banyak. Bajet dia pun banyak. Kita senarai negeri, dia senarai persekutuan dan senarai bersama. Tentulah dia lebih banyak. Jadi dia akan turun pergi ikut ICU, dia kona kot mana, tapi saya tengok dalam setahun dua ni, kalau tak teratur, kita akan perang kepada dasar tu.
Dasar yang merugikan negeri. Mana boleh buat kerja rugi di negeri ni. Hampa nak main buat kerja di negeri ni. Hak untung negeri ni hampa main. Hak rugi negeri ni hampa tunggu. Aku nak kata. Tu dia marah saya. Hang cakap kasar. Tak kasar hampa tak dengar. Cakap lembut-lembut kan. Siapa nak dengar? Dia kata cakap mencaci. Bila aku caci? Bila saya caci orang? Saya cakap lagu ni tak ada mencaci ya. Cakap yang benar walaupun pedih. Nak buat macam mana hampa dah bodoh? Itu bukan caci. Itu gambaran kepada sikap. Kalau bodoh kena kata bodoh lah. Dia pun kata bodoh tu tak boleh kata pasal maki. Dah. Allah Ta'ala jadikan orang cerdik, lawan dia orang bodoh. Jadi nak kata cerdik saja. Hak bodoh nak ketahui lah. Allah jadi pasangan. Siang, malam. Boleh sebut siang, malam tak boleh sebut. Itu nak tidur sama mana? Tak boleh. Hak cerdik, kita kata cerdik. Seperti mana yang bodoh, kita kata bodoh. Dia kata tak elok duk kata aku tu. Dah buat kerja aku tu apa? Tak bagi orang kata. Jangan nak buat kerja yang berlawanan dengan cerdik. Orang relay kok marah kok noh. Kata aku tu. Azhar Hidrus ngajak hari-hari. Bodoh. Bengong. Kita dengar normal je. Itu dah jadi orang meratip lah lagu tu. Gambaran kepada sikap dan perbuatan yang tak betul. Jangan buat lagu tu. Tahun 2026 kita luluskan 13.84 juta kepada MKK, termasuk untuk MKK Kampung Baru dan Tok Batin Kampung Lubuk di Ulu Lerung. Ada satu tu ya, Obi Taufik ya. Obi Taufik ni Tok Batin pun kecoh dia. Dia baru kecoh. Kata dia kecoh Tok Batin dah Tok Batin kecoh dia. Dia apalah kata tak ada kecoh siapa-siapa Kita duduk elok-elok, tak ada sikap untuk beri siapa-siapa kerugian. Kita nak jalan elok saja. Dia tak rugi, kita tak rugi. Kalau dia tak untung, kita untung tak apa. Terdapat 884 buah rumah yang saya sebut dah tadi. Peruntukan 9.1 juta. Saya pohon jasa baik tuan-tuan rakan-rakan sekalian. Ada saudara mara yang mendiami rumah yang terlalu daif. Kita mohon untuk dikemukakan, untuk dimanfaatkan peruntukan kerajaan ini untuk kemudahan bersama. Tuan-tuan jangan tengok, lepas tu buat-buat tak tengok. Perhati betul-betul kalau dalam kampung gapak gaya rumah tu tak layak duduk dah ni. Kalau aku hang masa duduk ni aku tak pergi lah. Tuan-tuan, dia pun rasa aku tugak tapi dia tak ada pilihan. Dia terpaksa duduk. Hujan mari dia tanah besen, tanah periuk. Lah tak apalah, tak hujan kemarau. Mari musim hujan esok, habis besen, habis periuk. Tak ada. Tak tembus. Jadi kita tolong. Hak ni tuan-tuan kena tolong saya cari dalam kampung yang do'ef, yang tak layak duduk, kita repair. Jangan buat-buat tak nampak. Kalaupun dia adik-beradik kita, dia takut, kita pun takut, aku tolong hang lagi orang kata aku tolong kroni. Tak apa kalau dia layak. Janganlah kerana dia tu adik-beradik, dia tak layak kita pergi bagi. Hak tu baru kroni. Tapi kalau dia layak, tuan-tuan tak bagi, tuan-tuan zalim. Saya pun sama. Kebetulan saya punya kroni ni semua senang-senang tak apalah. Kalau dia layak, kita bagi. Dia tak kira color apa. Dia tu, kalau bersin pun terbit dacing, kita bagi kalau dia susah. Bersin dacing. Dan kalau dia susah, kita bagi. Jangan tuan-tuan yang kira. Kalau batuk terbit, bah je nak. Itu calon bebas. Penting untuk tuan-tuan pemimpin di peringkat lokaliti, peringkat kampung,
untuk patuh kepada prinsip dan dasar yang digubal di negeri ini. Tidak memilih bulu dasar kita. Pegang hak tu. Market kita tak akan runtuh. Yang mereka runtuh tu pasal mereka pilih bulu. Dan orang dah mula tak suka, uyup macam yang telah berlaku. Tuan-tuan sekalian, kita ada ahli-ahli wakil rakyat. Tuan-tuan bekerjasamalah dengan wakil rakyat dengan baik. Ada hubungan, ada pertemuan, ada perbincangan, perundingan. Tuan-tuan kena berkawan dengan semua DO-DO ni. Dulu, DO takut kat JKK. DO dulu lah dak lah, tambah Yazlan takut apa no. Lah ni orang takut kat dia. Dia jokar. Dia besar kan, orang takut lah. Dulu DO orang jabat daerah takut JKK, takut ketua cawangan, takut ketua bahagian, takut JKK bahagian, takut ketua muda. Kita tak benarkan dasar itu berlaku di sini. Tak ada siapa pun patut takut kat siapa-siapa. Kita buat kerja bagi betul. Institusi pegawai daerah, institusi yang besar, di keliling dia ada banyak institusi lain. Ada banyak agensi dan jabatan. Kita pergi berjumpa tak ada salah. Takkan tak mau jumpa kita. Jumpa, bincang, berunding. Tak ada siapa pun dibenarkan yang mewakili parti, mewakili agensi apa, politik. Tidak dibenarkan melanggar peraturan. Arah DO buat itu buat ni. Saya pun habaq DO hampa jangan ikut kalau tak betul. Ada cengeng mai habaq saya. Kita tak akan melanggar peraturan. Tak akan langgar petak orang lain. Dia jaga petak dia, kita jaga petak kita. Jangan langgar petak orang. Ini ingatan. Saya duduk di sini. Tahun yang ke-6. Saya menghormati petak yang berhormat Tiap-Suar Kerajaan Negeri, petak yang berhormat Pegawai Kewangan Negeri. Hang kerja hang buatlah. Nak tanya pandangan saya boleh bagi. Nak tanya arahan saya boleh arah ke tidak? Kalau bukan benda tu tak perlu arahan saya, tak perlu tanya. Buat yang betul. Lagu itulah saya bekerja sampai lah ni. Kalau saya arah, benda tu tak boleh ataupun tak betul. Saya bertanggungjawab. Kalau saya buat kerja tak betul, walaupun orang lain tak tahu, dia pun tak abang kat siapa. Tuan-tuan ingat 2-3 tahun lagi tak bocok lah. Bila audit mic, bila benda-benda ni, orang cek tuan-tuan, pasal apa duit ni keluar pergi sini. Kalau dulu-dulu kita jumpa, duit JLC diguna untuk konvoi pemuda UMNO. Banyak duit minyak konvoi. Dinda Nurul kau nak marah depa tu. Ya, marah saya pakai duit saya sendiri. Beli tudung. Tudung kalau tu lah. Jamu makan mesyuarat agung. Duit JLC. Rekod tu semua dah. Orang ingat orang tak jumpa. Masa dia buat tu dia ingat orang tak jumpa. 4-5 tahun lepas tu dia kuyuk keluar habis benda tu semua. Ada duk cakap pandai kot dalam TikTok tu. Dia balas duit Sri Temin. Tak tahu kerja apa dia buat, saya tak tahu. Bayar kat dia. Syarikat tu sampai tutup. Dia duk hidup lagi. Cakap di TikTok pandai Ada. Saya tak akan buat benda tu semua. Yang tak betul, tak usah buat. Siapa pun saya, Esko, YB Adun, ahli parlimen, jangan buat. Kalau tak bocok hari ni, dia bocok esok. Kalau tak bocok di dunia ni, dia akhirat esok, apa kena teruk. Masa tu tak boleh buat apa dah. Tak usah buat. Buat hak betul je. Setakat mana betul, setakat mana kita larat lah, setakat kita mampu.
Mula hak tak mampu, kita nak gagah buat juga, mula kita cekau. Cekau sana, cekau sini, suruh orang tu, suruh orang ni. Lama orang sembang. Jangan buat. Buat kerja atas keupayaan kita, atas kapasiti kita, dalam petak kita. Boleh pergi sembang dengan pengawal petak sebelah tu. Kalau dia boleh bertimbang rasa, dia bantu kita, dia tolong kita atas kuasa yang dia pun tak salah. Kita jalanlah atas landasan tu, insya-Allah kita selamat di mana pun. Saya seru untuk semua MKK, pengurusi setiausaha jawatan kuasa, jadikan platform MKK ini sebagai medan untuk menyelaraskan, berkongsi maklumat, menyelesaikan masalah dan memberi maklumat yang benar kepada orang ramai. Majlis yang kita anjur ini adalah untuk bagi watikah. Watikah tu kita bagilah pegawai-pegawai daerah untuk disampaikan. Saya, seluruh Esko, YB Setiausaha Kerajaan Negeri akan terus komited menyokong peranan Majlis Ketua Kampung melalui pelbagai inisiatif latihan kepimpinan, bantuan bersesuaian, dan akan mempertimbangkan jika rezeki ada pada tahun depan, kita berkongsi lebih sikit. Tahun lepas cakap dah kah tu? Berapa kali lah cakap? Kalau bak hampa-hampa ingat tau no. Ada rezeki, saya kata. Tak ada lagi lah tu. Nikah hari ni takkan esok dapat anak lah. Tunggu 9 bulan. Cuma kalau tak mandul. Ada insya-Allah. Doa banyak-banyak, buat kerja pergi betul. Tuan-tuan sekalian, siapa sangka kita ni orang kampung ni. Tengok muka pakai ayat, muka tuan-tuan sendiri balik suluh dan cermin. Siapa sangka kita boleh jadi kerajaan. Boleh memerintah negeri ni. Ni tahun yang ke-6 dah tuan-tuan. Tahun yang ke-6. Pasal apa Allah beri amanah ni kepada kita? Pasal kita betul. Pasal kita tak cakap duit orang. Kita tak tipu. Kita janji elon naik. Tapi insya-Allah kalau ada rezeki. Itu bukan tipu. Allah Ta'ala beri rezeki. Kita berkongsi. Cakaplah boleh kongsi nyatu lah dulu. Tahun depan pun nyatu lah juga. Tapi insya-Allah tuan-tuan tahun depan saya rasa ada. Kalau tak ada pun nak macam mana? Jimat-jimat lah. Tak naik motor keret-keret. Saya bagi pihak kerajaan negeri, rakan-rakan Esko, pegawai tinggi kerajaan, pegawai daerah, merekamkan jutaan terima kasih sekalung budi di atas jasa pengorbanan kerja-kerja yang telah tuan-tuan lakukan sebagai MKK di peringkat kampung dan lokaliti. Tanpa tuan-tuan siapalah saya. Tanpa saya, tuan-tuan adalah. Tuan-tuan lebih berpengalaman pada saya. Kebanyakan MKK ni, rambut dia banyak lebih putih pada saya. Tapi handsome saya lah. Dan tuan-tuan dah bekerja begitu lama. Ada masa, ada ketika puluh-puluh tahun kita kerja macam ni juga. Tak ada elok apa pun. Dan kita buat macam ni juga. Dan lepas perkhidmatan kita yang berbayar, bayar pun sikit sangat. Kita akan terus beri servis kepada orang ramai. Macam kita buat lah ni juga. Pasal kita dah biasa buat kerja ni dah. Kita harap sebahagian besar daripada perkhidmatan kita beri ni
walaupun tak berbaloi dengan elong yang sikit tu, Allah tulis dalam buku catatan kita sebagai amal kebajikan yang akan menjamin masa depan kita di akhirat esok, insya-Allah. Saya pun lagu tu juga. Hari ni daripada pagi sampai malam. Ni lagi malam lagi. Mana duk kena maki lagi. Kalau ikut ni aku tak moh dah, aku berhenti senang. Dia tak kata kat aku. Tapi saya duk ingat kalau puasa 6 tak pernah habis. Kalau puasa 6 ada baki 6 hari lagi. Mayang sunat malah. Zikir sikit-sikit. Bajikan lain tak banyak. Saya harap orang kata saya tu jadi zikir untuk saya. Hampa kata lagi, hampa kata. Saya kata hampa tolong buat bendang beri kat aku. Terima kasih. Ustaz Izam pun kata aku tu juga. Hak mereka duk maki itulah jadi pahala untuk kita. Pasal di akhirat esok, oleh kerana dia pun duk cari kita tak ada lah, tak jumpa. Dosa dia kata kita banyak. Pahala kalau dia ada, dia ambil bagi kita. Dosa kita dia ambil kat dia. Dosa kita ada lagi. Bagi kat dia lagi. Jadi itulah motivasi untuk tuan-tuan yang orang kata ni. Benda hak tak betul. Dosa kita dia akan pi kat kawan tu. Pahala dia mai kat kita. Jadi dia tolong buat bendang bagi kat kita. Tak apalah esok kita pengerak, mukul, tak nak makan kat kita. Apa kata lagi? Tu mulut luas tu. Saya kan ada rasa apa saja nak kata mulut luas ya, saya mana tahu dia sakit hati. Dia kata-kata dia mulut luas. Saya tengok luas sungguh. Cuma tak sesuai dengan Ampan Jajah tu lah. Ampan Jajah tu dia banyak pintu. Ini ada satu je. Saya mengajak tuan-tuan bersama-sama. Saya rasa tak lama dah kot nak hadapi pilihan raya ni, tak lama dah. Pasal PMX kata tak jauh lagi. Mereka ni kalau kata jauh tu dekat. Kalau kata dekat tu jauh. Jadi kena baca terbalik. Orang politik kan, bukan boleh percaya sangat. Kecuali seorang duk cakap ni yang boleh percaya. Sebab saya cakap hak tu lah. Nak kata hak tu lah. Saya senang dibaca. Siapa yang yalah, mereka kata orang politik lagu ni tak. Saya okey macam tu ya. Yang di mulut dengan, yang di hati dengan di lidah sama. Senang. Kita pun tak ada tipu siapa-siapa. Cakap hak tu lah. Kalau tak nak buat tu lah. Cuma ada hak tak kata keluar pun ada lah. Saya simpan. Mari kita bekerja bersungguh-sungguh. Walaupun tak ada pilihan raya. Tapi kita amalan catatan roket atid ada. Semua tu benar. Buku catatan ada. Esok kita akan terima buku tu. Semua kita ni akan terima buku catatan di tangan kanan, insya-Allah. Jangan sampai buku terima. Buka-buka tak ada apa. Tak mau. Dosa tuan-tuan. Dosa aku tu. Pasal tak ikhlas. Buka-buka tak tulis. Tak ada tulis. Tak ikhlas. Terpadam. Jadi debu. Kita harap kita tak termasuk golongan itu. Buka-buka buku catatan penuh dengan kebaikan. Masa tu seronoklah kita, insya-Allah. Mari kita bekerja bersungguh-sungguh. Tunaikan tanggungjawab dan amanah kita. Tak ada buat benda-benda yang tak betul. Yang kita buat ni semua betul, benar. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Bagi orang puas hati. Menyejukkan yang panas. Bantu menghilangkan titisan air hujan ke dalam rumah orang susah. Tuan-tuan yang menghadapi masalah bekalan air di kampung masing-masing, make sure ada telefon sadar. Nombor telefon sadar di tempat tu. Telefon bagi dia hantar ayak dengan lori. Masalah ni pihak MKK tak ada mut telefon. Dia liga wakil rakyat tak ada mut telefon. Lah lagi telefon menteri besar. Saya terpaksa mengurus berpuluh-puluh aduan ayak. Saya kata pasal apa?
Dia kata siapa dah kat mereka tu, mereka tak ambil tindakan. Tanya-tanya, tak ada nombor telefon. Benda kecil punya pasal aku yang kena. Tuan-tuan semua simpan nombor telefon. Pengurus wilayah. Ni agihan, bahagian agihan. Pusat aduan. Driver lori pun tuan-tuan boleh simpan. Agak-agak dia lebih talih, main hantar kampung ku. Bagi kawasan yang bermasalah. Hak ni external factor. Kemarau kita mana tahu. Bukan kuasa kita nak bagi tasik go kering. Pergi tengok gubir, tinggal 7%. Tinggal aliran sungai je. Bukan perbuatan kita. Tasik tu nak kering. Allah Ta'ala punya takdir. Dia kata kemarau di Kedah. Kemarau lah. Mana boleh jadi tersak nak turunkan hujan. Tambah lah MKK. Bukan kuasa kita. Faktor luaran. Maka kita doa lah. Kita buat sunat istisqa itu. Orang habak istisqa, dia tak istikharah. Orang tak istisqa. Dia kata nak pergi semayang sunat istikharah minta hujan. Aduh, macam-macam manusia ni. Baru masuk PAS tu. Aduh. Istisqa minta hujan. Dia kata lepas dah semayang dah khutbah. Dia kata khutbah. Tak semayang lagi, baru duduk baca khutbah. Dia kata lepas ni baru semayang tu, baru duduk khutbah. Dah pergi lambat kan, orang habis dah. Nak pergi semayang istikharah, dia kata orang habis dah. Aduh. Kongsilah ilmu dan pesanan yang tuan-tuan dapat di mana juga dengan rakan-rakan di kampung. Untuk kita jadikan masyarakat kita lebih berpengetahuan, ada kesedaran. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah lepas 6 tahun, kita boleh tunjukkan kepada orang ramai hasil kerja kita. Jalan tar kita elok semua di Kedah ni, dulu dipanggil politik jalan. Dekat nak pelihara raya, dia tebak jalan rosak kan lah. Lalu ni tak ada tuan-tuan. Mana ada komplain jalan sangat, adalah sikit-sikit. Tu jalan kot atas ban tu. Jalan kot atas ban tu dia henduh naik lori. Jalan ban tu tanah dia lembut, struktur. Jalan ban dengan jalan raya tak semacam. Jalan ban dulu orang tua-tua cangkui pakai cangkui. Tanah-tanah benang tu lah. Mana ada tanah merah zaman dulu. Saya tanya pakcik, duduk dalam kampung jadi pulau ni dulu mula ke mana? Dia kata cangkui batas. Buat balik tanah secangkui. Buat balik tanah di benang secangkui, beda letak pelapik untuk buat rumah. Lalu ni jadi kampung dengan cangkui. Jalan tu pun sama lah, dia kata cangkui ya dulu. Jadi strukturnya tak sama, tak ada batu, tak ada apa, pakai tanah benang tu. Musim hujan dia lembek lah tanah tu. Bila kita turak tar di atas, pok ni ada tak kan, dia landa ikut dah lah. Mesin padi, traktor, lori, buat padi, lori, kontrak, macam-macam. Jadi jalan jadi gitu lah, tak kukuh. Dia kena turak balik. Jadi jalan tu cepat rosak. Beza dengan jalan-jalan kok kampung macam belah Kawai tu. Tanah keras. Cuma dia laju tu. Dia lipas terbit pada lokan. Dia handuh jalan tu terkopak. Ni orang Kawai kata terkobak. Lagi ganas pada terkopak tu. Terkobak tu besar, terkopak tu kecil. Terbokeh jalan tu. Tu satu jalan tu janam. Terbokeh. Jadi tuan-tuan kita pakat jaga kampung kita, insya-Allah keadaan kehidupan kita akan lebih baik. Lepas tahun yang ke-6 ni kita boleh tunjuklah sebis kita sejak kita jadi kerajaan memikul amanah orang ramai ni, apa yang telah kita buat. Jangan duk meratih masalah aja. Pencapaian kita dah boleh cerita kepada orang sekarang ni. InsyaAllah itulah yang saya cuba bawa pada tuan-tuan, berkongsi pada petang ini untuk kita jayakan gagasan besar yang kita gagaskan selama 30 tahun. Kita ada lagi 25 tahun untuk pi sampai 2050 untuk kita capai di Greater Kedah pada tahun 2050. InsyaAllah. Bagi menyempurnakan majlis hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala sukacitanya, dengan penuh kesyukuran, berterima kasih kepada tuan-tuan, saya rasmikan konvensyen dan majlis penyampaian watikah Majlis Ketua Kampung Negeri Kedah Darul Aman tahun 2026. Wabillahi taufiq.
Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.